Kasar. Subuh buta jalan sendiri, kopi panas dalam termos kecil. Langkah pelan hati berdebar, kejar mimpi di ujung muara. Hey! Joran lama, bahu kanan, umpan hidup dalam bekas makan. Awan gelap, angin pelan, tapi dalam dada ribut harapan. Kadang rabut, kadang putus, tangan luka, jiwa terhus, tapi hati takkan patah. Setiap lontar satu doa. Generasi fishing, kita cari strike, bukan alasan. Dari hulu sampai ke seberang lautan, ada tawa, ada pedih, tetap jalan. Generasi fishing, biar panas hujan turun sepanjang malam. Pahit manis ku simpan dalam ingatan, perjuangan cari ikan ai damai. Kawan ketawa bila kumpau, esok coba lagi, suara berdema. Bibir pahit, hati tak mau, sebab setiap gagal bawa kita dekat dia. Kadang hanyut, kadang hanyir, balik kosong, mata pun perih. Tapi pagi pasti hadir, buka episode baru lagi. Generasi fishing, kita cari strike. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat pagi-pagi, geng. Oke, hari ini kita berada di spot Muara, spot Kandai Lembu, geng. Lama tak mari spot ni. Spot ni pernah menaikkan rekod ikan pagi, geng. Kita setak dulu apa yang patut dulu. Jadi upel guna udah hidup hari ni, geng. Udah hidup saya pagi dengan saya lama. Jadi jomlah kita teruskan dengan memancing, geng. Kali ni kita guna 4 batai. Jadi udang ni biasanya kalau untuk bau pendek kita cakap gini ya, di tubuh dia. Masuk ke sini buat tubik pula. Gitu. Okey, geng. Mula pasal lah dah. Okey, jom buat lantaran yang pertama. Ni kita pakai loceng. Putaran yang kedua, geng.
Ada bagai dah kan. Duk merah. Oh, narik sahabat. Oh. Senyap pula. Tak dekat kan. Ada barang. Oh, ngotih sahabat. Ngotih tu ada tapi tak lekat. Tak lekat upah. Oh, hancur upah. Tak boleh kega pun sahabat. Terakhir. Dapat dia ni. Oh. Buta. Okey. Geruk-geruk. Geruk-geruk. Naik ke geruk sahabat. Alhamdulillah. Strike yang pertama geng. Ada manis-manis. Ikan geruk sahabat. Bolehlah strike yang pertama geng. Alhamdulillah. Suasana sekitar muara geng. Ada kosek sekali adik. Anak ikan geruk makan. Lepas tu senyap lagi sahabat. Ni sebatai lagi. Kita letak. Orang alik kiri dengan kanan ni pakat kelik dah. Pakat kelik dah sekali tak jadi kali. Tapi ujung-ujung sana tu ada lagi orang ingai. Apapun kita tunggu dulu sahabat. Mana tahu nak ada manis sembel kau ikan pagi ni. Tak tahu ada sekiri. Okey geng, mantap. Suasana hujan pula ni geng. Hujan ritik-ritik pula. Narik baru merah tu sahabat. Ada baris tu. Baru merah tu ada narik. Kita dah agak dulu.
A few moments later. Kasar. Kasar sahabat pagi. Uish, ke pagi. Perapu. Besar. Perapu sahabat. Alhamdulillah. Perapu sahabat. Borong sahabat. Perapu borong. Alhamdulillah. Mani-mani geng. Mantap. Kerapu manis. Alhamdulillah. Dok, oke. Lama sahabat. Udah dah. Gasa-gasa. Ada belama alif lagi sahabat. Okey geng, rasanya cukup dah sekadar perkongsian vlog kita pada kali ni geng. Ni pun waktu tengah hari dah geng. Tu pukul 12 lebih dah. Jadi kita akan bagi dah dulu untuk sembahyang jemaah dah pula. Bulan-bulan puasa ni penat dah. Pukul 12 tengah hari dah sahabat. Jadi setakat ni ini je hasil kita pada hari ni geng. Ada lah mani-mani tu. Gelama 3 ekor, geruk seekor dengan ikan kerapu manis. Kerapu manis ni saya padu jugalah. Okey geng, kita jumpa lagi di next ride dan next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.